Cara set hantar gambar kualiti HD di WhatsApp. Okey, ni sebelum tak jelas dia punya font, blurry. Ini selepas, jelas dan clear. Okey, cara pertama, cara lambat. Setiap kali upload foto, klik ikon HD dekat sini. Okey, ni sebelum klik, sebelum tik font Kabo. Ni sebelum tik. Okey, selepas dah tik, font tulisan jadi clear dan jelas. Nampak? Ni clear lagi berbanding dengan ni. Ni kabur. Ni jelas. Okey, cara kedua, cara pukal. Kita set sekali je. Lepas tu, automatik bila kita send foto, semua HD. Okey, pergi ke setting, 3 dot. Select setting. Okey, kemudian pergi storage and data. Select media upload quality. Okey, select HD quality. Kemudian klik save. Okey, selepas ni bila kita hantar gambar, automatik dia akan send sebagai HD. Provided gambar yang kita ambil tu, upload tu memang asal kita ambil gambar dalam HD lah.